semasa kecil dulu. Dan dengan dia ni alim besar lah, alim besar. Dan dia buat antara karya dia terbesarnya ialah syarah Muwatta Imam Malik. Muwatta tu kecil je, Muwatta ni kecil je. Dia syarah sampai 15 jilid. Itu karangan dia dalam bahasa Arab. Syekh Zakaria. Syekhul Hadis di India, Pakistan ni ramai. Mengajar hadis Bukhari tu orang panggil Syekhul Hadis lah. Sana orang panggil Syekhul Hadis. Mengajar hadis Bukhari mesti Syekhul Hadis sana. Tetapi itu Syekhul Hadis secara umum. Kalau sebut Syekhul Hadis saja sana, maksudnya Syekh Zakaria. Sampai setara tu lah orangnya hebat. Dan dia ni pernah jumpa lah, saya pernah jumpa dengan dia. Dia suka, alhamdulillah, dia ingat lagi, nampak lagi gemuk orangnya gemuk. Dan dia letih, dia tak lembek. Nak pergi mengajar pun kena orang tolak, dengan kereta tolak sebab budak lah. Tapi ingatan dia molek, tak ada apa. Macam lembek tu pun ni kena orang tolak. Masa dia mengajar pun dia akan rebah, mesti kena nyala. Pada masa tu pun tua dah, dia tua dan uzur dah. Tapi kalau dia semaya, dia boleh bangun duduk cacai molek. Boleh juga orang tua ni. Boleh kan? Dia pernah jumpa dengan saya pergilah. Orang bawa moga satu-satunya anak Melayu, orang Malaysia hak budak, saya lah pada masa tu. Tak ada orang lain. Sebab pergi sana tu umur 10 tahun. Tak ada masuk Japak. Japak tak ada ngaji, sekat je 3 je ngaji. Pergi jumpa dengan dia. Dia pun suka lah, jauh mari, so dia doa lah, alhamdulillah. Dia doa khusus untuk kita, ada jamuh kepala, gosok gitu. Suka benda ni, orang bagi jauh, mudah-mudahan berkat lah. Gitulah. Itu pengalaman dengan dia. Lepas tu tak jumpa lah. Dan dia ni sangat sayang, kasih kepada Nabi, sehingga dia minta doa dengan Tuhan, tak mati biar dikebumikan setanah dengan Nabi. Memang dia tidak mati di India, mati di Madinah dan dikebumikan sana, perkuburan Baqi. Syekh Zakaria memang orang hebat lah. Pasal apa duk main dengan hadis semua kan, jadi cinta kepada Nabi. Setanah dengan Nabi pun cukup dah, biar di bumi Madinah. Lagu tu supaya juga Syekh Ihsan Ilahi Zahir, hak kena bom tu kan, hak kena bom, mati kena bom. Dia pun cita-cita dia ke dia. Masa dia belajar di Madinah, orang suruh dia duduk sana lah kan. Tak sih, dia nak balik negeri dia, khidmat pada bangsa dia. Dia teruk, banyak dia nak kena baiki, balik.